Puan Jelutong. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya mulakan perbahasan saya menjunjung kasih titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dengan ungkapan seperti biasa kata-kata daripada Tirukural yang berbunyi seperti berikut. Siru maibul ninggiye insol marumayam imayam inbam tarum. Saya ulangi Tan Sri Speaker. Siru maibul ninggiye insol marumayam imayam inbam tarum. Yang bermaksud, kalau kita ingin memberi pendapat atau ucapan mengenai apa-apa perkara, kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, dengan adat dan tertib secara berilmiah, maka ia akan memberi manfaat bukan saja sekarang, tetapi selama-lamanya. Tan Sri Speaker, saya memulakan perbahasan saya dengan pertamanya mengucapkan daulat tuanku, patut menjunjung kasih, patut juga mendoakan agar Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat diraja dikurniakan kesihatan yang baik, keafiatan dan sentiasa dilindungi Tuhan untuk terus menjadi payung dan naungan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Barisan Kabinet, Kerajaan dan rakyat jelata. Pertamanya saya ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada kerajaan dan juga kepada Yang Amat Berhormat PMX dan kerajaan di atas peluncuran langkah-langkah dan inisiatif baru melalui rancangan pendidikan baru yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 1 minggu yang lalu. Syabas dan tahniah. Komitmen kerajaan untuk memperkasakan sekolah kebangsaan bahasa Malaysia perlu dipuji dan pada masa yang sama sikap dan pendekatan Yang Amat Berhormat PMX, sikap terbuka Yang Amat Berhormat PMX di dalam memberikan peruntukan 80 juta untuk sekolah jenis kebangsaan Cina dan 50 juta ringgit untuk sekolah jenis kebangsaan Tamil adalah sesuatu yang perlu saya ucapkan penghargaan dan terima kasih. Kita sekarang berada dalam suatu masa di mana kita lihat bahawa sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah jenis kebangsaan Cina menjadi popular. Saya tidak tahu sama ada Tan Sri Speaker melihat satu kelipan viral di mana dalam hari pertama barisan sekolah, kita lihat ramai kanak-kanak, anak-anak murid Melayu perempuan yang memakai tudung berbaris di hadapan sekolah jenis kebangsaan Cina. Saya sedar bahawa bila kita menguasai, umpamanya saya, bahasa ibunda saya adalah bahasa Tamil. Tetapi kalau saya boleh berbahasa dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu, memang ia merupakan kelebihan kepada kita dan kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Pada masa yang sama, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan dan juga kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia yang telah baru-baru ini mengagihkan peruntukan 3.1 juta ringgit untuk 155 kuil Hindu. Sesungguhnya, kerajaan Madani adalah kerajaan untuk semua. Saya juga merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada kerajaan, kepada Yang Berhormat Menteri Wilayah sebelum ini, Yang Berhormat Sekijang, dan juga Menteri Wilayah sekarang, Yang Berhormat Segambut, dan juga Yang Berhormat Damansara, yang dapat menyelesaikan kemelut yang melibatkan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman dan juga isu-isu yang melibatkan pembinaan eskalator. Tidak juga melupakan kepada Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang Yang Berhormat Papa Raidu, di mana isu-isu melibatkan pembinaan eskalator di Batu Caves itu telah diselesaikan bagi manfaat penganut-penganut beragama Hindu dan bagi keselesaan dan kemudahan yang akan dinikmati oleh mereka. Tan Sri Speaker, saya amat bangga kerana sebagai seorang ahli parlimen di AP, walaupun saya bukan beragama Islam, saya mendapat berita baik bahawa Jelutong akan mendapat sebuah masjid yang baru, di mana anggaran kos untuk pembinaan masjid tersebut menjangkau jumlah sebanyak 15 juta ringgit. Saya percaya Tan Sri Speaker mungkin pernah bersolat di sana, mungkin juga pernah lalu di sana ketika melawat Pulau Pinang,
Masjid Jelutong adalah salah satu masjid yang paling tua di Pulau Pinang. Tetapi apabila saya membangkitkan perkara ini di Dewan Yang Mulia ini, saya menerima berita baik daripada Karya Masjid Jelutong bahawa kerajaan melalui Jabatan Agama Islam telah mengumumkan peruntukan 15 juta ringgit untuk pembinaan sebuah masjid dan masjid yang baru. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan di atas perkara ini. Tan Sri Speaker, kerajaan kita memang komited untuk melawan rasuah. Sebab itu saya lihat kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan 2 langkah baru-baru ini. Pertamanya, pemisahan kuasa di antara peguam negara dan pendakwa raya. Dan keduanya, menghadkan masa kepada 2 penggal untuk seorang Perdana Menteri berkhidmat adalah sesuatu yang akan memastikan bahawa tidak akan berlakunya rasuah dan penyalahgunaan kuasa apabila kita melihat kedua-dua cadangan ini digubal dan diimplementasikan pada masa yang akan datang. Tan Sri Speaker, di sini saya mengambil kesempatan juga untuk membangkitkan 2 perkara. Satu adalah berkenaan dengan kejadian tembakan yang berlaku di Melaka Durian Tunggal. Saya ingin tanya kepada Menteri Dalam Negeri, kenapakah pihak-pihak yang terlibat, saya difahamkan, belum lagi ditangkap dan dituduh di mahkamah untuk kesalahan membunuh? Hari ini kita melihat bahawa kejadian insiden ini masih lagi disiasat. Pihak forensik sedang menunggu untuk peluru-peluru itu diperolehi ataupun kelongsong peluru itu diperolehi untuk mengesahkan siapakah yang sebenarnya mengeluarkan tembakan-tembakan tersebut. Sebagai ahli Parlimen Kerajaan, saya meminta supaya malahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah mengesyorkan supaya satu penyiasatan yang terbuka dibuat. Saya sedar dan saya menghargai kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana kita masih lagi ingat apa yang berlaku kepada beliau, the Black Eye Incident, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri suatu ketika dulu apabila ditahan dalam lokap, dipukul dan dibelasah sehingga matanya lebam dan ada terpaksanya Ketua Polis Negara dituduh di mahkamah. Saya juga ingin menyentuh di sini perkara yang melibatkan reformasi Undang-Undang SOSMA. Berkenaan reformasi Undang-Undang SOSMA, saya lihat bahawa Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah membuat pengumuman bahawa Undang-Undang SOSMA ini akan dipinda. Kita lihat baru-baru ini seorang gadis berumur 16 tahun ditahan di bawah SOSMA. Jadi saya ingin tanya, bilakah reformasi Undang-Undang SOSMA ini berkenaan dengan undang-undang yang melibatkan tahanan 28 hari di bawah Seksyen 4/5 dan juga Seksyen 13 berkenaan dengan jaminan akan digubal ataupun dipinda. Saya sebagai ahli Parlimen di AP juga telah membantah dengan jelas. Saya bersama-sama dengan Yang Berhormat Kota Baru membantah penggunaan SOSMA ke atas Global Ikhwan Sendirian Berhad. Malahan saya telah menawarkan perkhidmatan saya untuk mewakili mereka di mahkamah, untuk membela mereka di mahkamah kerana saya mendapati bahawa penggunaan SOSMA ke atas mereka, iaitu anggota-anggota Global Ikhwan Sendirian Berhad adalah salah dan merupakan satu penyalahgunaan kuasa. Tan Sri Speaker, saya ingin juga dalam kesempatan ini bertanyakan kepada Yang Berhormat di sebelah sana. Adakah mereka benar-benar serius berkenaan dengan reformasi undang-undang? Adakah mereka benar-benar mahu melihat reformasi undang-undang ini dilaksanakan? Saya tanya sebab apabila kita di Dewan Yang Mulia ini, kita lihat bahawa ahli parlimen di sebelah sana selalunya mengkritik 5 ahli parlimen bersatu yang sekarang menyatakan sokongan mereka kepada kerajaan. Malahan ada juga usul dikemukakan untuk melucutkan jawatan-jawatan mereka. Tetapi kenapakah perkara yang sama tidak dibuat di Perlis? Kenapakah mereka berdiam diri apabila ada rampasan kuasa melalui pintu belakang berlaku? Jelutong, bagi sikit. Saya habis. Saya akan beri peluang. Saya akan beri peluang. Bagi ya. Biar saya habis. Saya akan bagi.
Kenapa double standard? Itu adalah soalan saya kepada Beluran hari itu. Beliau tak berjawab. Kenapa kalau berlaku di Perlis kita untung, mereka diam, Bersatu dan PAS diam, walaupun bercakaran, bergaduh, bertelingkah. Tetapi di Dewan ini, mereka mahu 5 ahli parlimen daripada Bersatu itu dilucutkan jawatan. Jelutong, bagi Jelutong. Bagi. Silakan. Jelutong, saya nak tanya di Perlis berapa adun yang mewakili DAP? Berapa orang DAP yang sibuk sangat di Perlis? Di Perlis, rakyat Perlis telah menerima PN sebagai kerajaan dan memilih mereka menjadi kerajaan di Perlis sampai sekarang. Tidak ada pun rakyat yang memilih DAP di Perlis tu. Okay. Kenapa sibuk pasal Perlis? Okay. Saya, Tan Sri Speaker, saya akan jawab dan saya akan landing. Sama ada mereka memilih DAP, PKR, Bersatu atau PAS, prinsipnya adalah sama. Prinsipnya adalah di Perlis apa yang kita lihat adalah sesuatu yang amat menjijikkan, memalukan, menggulingkan seorang menteri besar di antara PAS dan Bersatu. Bukan bergaduh tu dalam Perikatan Nasional. Itu jawapan saya. Dan saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan merujuk kepada seorang insan yang perlu dipuji, seorang insan yang menjadi negarawan, insan yang mencerminkan Malaysia kita yang sebenar. Siapa dia? Saudari Nordina Nazifah. Siapa Nordina Nazifah? Seorang jururawat Melayu di Hospital Besar Bukit Bertajam yang menyuapkan makanan dengan tangannya sendiri kepada seorang pesakit India. Kerana beliau tidak mahu pesakit India itu tersekat dengan makanan yang disuapkan. Jelutong, saya biasa buat tu. Saya pun negarawan. Yang berhormat, saya rasa kecewa lah bahan ini menjadi sindiran dan ditertawakan. Ya, saya pun rasa itu juga. Ini benar serius. Seorang jururawat yang ingin berkhidmat. Tak payah gelak lah. Kenapa ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional bersikap begini? Adakah ini bahan sindiran? Kenapa Teruskan. gelak ketawa? Urut Jelutong, teruskan landing. Kenapa gelak ketawa? Perlu banggalah. Ini adalah sikap yang kamu perlu bangga. Perlu kamu sendiri terapkan dalam perjuangan. Malulah. Malu. Jelutong, landing. Nordina Nazifah, seorang jururawat. Bila ditanya kenapa beliau suapkan makanan, beliau kata beliau rasa risau. Pakcik itu India. Nampak pun keadaannya teruk. Dia tak mau pakcik itu tercekik dengan makanan ikan yang disuapkan. Supaya tidak ada tulang, beliau ambil nasi itu, ambil ikan itu, pisahkan. Al-Ustaz, saya tak bagi peluang. Sorry. I'm not in a mood. Tadi Al-Ustaz, saya bagi. Saya tak bagi Al-Ustaz. Saya nak sokong. Sikit saja. Adakah Jelutong setuju kalau semua orang buat baik macam ni, negara kita aman? Jadi tak ada berkelahi-kelahi. Semua orang buat baik elok je. Jangan jadi macam perangai tak elok. Adakah Jelutong setuju dan Jelutong akan contohi perangai macam tu? Saya akan bagi jawapan. Tan Sri Speaker. Apa yang dilakukan oleh saudari Nordina Nazifah ini membuktikan nilai kemanusiaan mengatasi perbezaan agama serta kepercayaan. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan, kepada Menteri Kesihatan kerana memberi penganugerahan dan pengiktirafan kepada beliau. Dan saya ingin jawab Al-Ustaz, kalau nilai kemanusiaan seperti beliau diterapkan kepada semua ahli parlimen pembangkang, negara kita tentu akan aman dan damai. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong.